Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min kembali lagi ke dalam kawasan jajahan Kota Sena, iaitu terletak di Kampung Tanjung Tunjang, Jitra, Negeri Kedah. Terdapat 3 makam bernisankan Aceh bersaiz agak besar di dalam kawasan tanah perkuburan ini, ataupun digelar sebagai nama Tanah Perkuburan Gelung Rambai. 2 makam ini terletak bersebelahan, sepertinya makam kepunyaan suami dan juga isteri. Satu lagi makam bernisan Aceh terletak juga tidak jauh daripada 2 makam ini, namun terletak hanya satu di hadapan pada kawasan 2 makam ini. Menurut hipotesis yang dijalankan Pangeran Muda, bukanlah suatu kesahihan, ianya hanya suatu hipotesis dan juga sebarang kemungkinan. Makam ini milik kepunyaan Sultan Kedah bersama permaisurinya, iaitu Sultan Kedah suatu ketika dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman ketika itu, nisan Aceh ini kebanyakannya digunakan oleh para pembesar, agamawan dan juga para bangsawan, dan juga termasuklah para kesultanan negeri Kedah pada ketika itu. Merujuk kembali kepada saiz nisan ini yang bersaiz agak mega dan boleh dikatakan bersaiz agak besar, melambangkan kebesaran dan juga kedudukan seseorang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Min buat hampa kita berada di salah satu lagi kawasan jajahan Kota Sena, iaitu di dalam kawasan daerah Tunjang. Kampung di tanah perkuburan lama Kampung Gelung Rambai, yang di sini menyimpan 3 nisan bernisankan Aceh. Di sini 2, iaitu sepasang jantan dan juga betina, dan di sana ada lagi satu, insya-Allah sekali lagi kita tunjuk. Kalau kata ada para pengkaji, bolehlah hadir dan membuat kajian lebih dalam mengenai siapakah kepunyaan makam ini. Kemudiannya kami bergerak turun agak ke bawah untuk ke lokasi lagi satu makam yang bernisankan Aceh, yang berkemungkinan sezaman dengan nisan Aceh yang dipunyai di 2 makam ini. 2 makam tadi terletak betul-betul di hadapan tanah perkuburan Gelung Rambai, dan makam yang nisan Aceh satunya ini terletak agak sedikit ke bawah daripada kedudukan kedua-dua makam tadi. Namun jika dilihat daripada segi bentuk nisannya, ianya memang satu zaman daripada makam yang terletak di atas tadi. Inilah makam bernisan Aceh yang ketiga yang terletak di dalam kawasan tanah perkuburan Gelung Rambai, Tanjung Tunjang, Jitra, Negeri Kedah. Min sangat terpesona melihat akan seni keindahan ukiran nisan ini. Sungguh detail dan halus seni ukirannya dan juga pahatannya boleh kita lihat daripada jauh. Terdapat juga pepohonan menjalar ataupun herba orang kampung, iaitu buah letup. Baik, tuan-tuan dan puan, ini merupakan makam bernisan Aceh yang ketiga yang berada di dalam kawasan tanah perkuburan Gelung Rambai. Yang 2 tadi di atas sana, yang ketiga di sini. Yang ni wallahu alam, cuma yang menariknya masih terlihat ukiran yang sangat detail pada sesebuah nisan Aceh itu. Seperti atas ni kita boleh lihat dianya ada seperti tulisan Allah, dan bawah-bawah ni pun masih lagi ada boleh dilihat la ilaha illallah, dan di bawah ni sini ukiran dia memang sangat detail, dan tanah Allah jadikan untuk menampung sebagai tunjang nisan dia. Dan yang menarik lagi adalah tuan-tuan boleh tengok di sini ada satu herba yang sangat menarik, iaitu pokok buah letup. Ni penawak antara yang terbaik lah kalau kata ada buah si buah semua kan. Pokok letup ni pun menjelak dan tumbuh di dekat atas makam dia. Jadi siapakah kesahihannya sejauh mana, wallahu alam. Siapakah pemilik sebenarnya makam ini, wallahu alam. Yang pastinya ianya bukan orang-orang biasa, terdiri juga berkemungkinan daripada kerabat Diraja Kedah.